Berita tekanan emas 12 Januari 2026 selepas 4 bulan sekali lagi harga emas mencatatkan harga tertinggi all time high iaitu RM651 untuk 1 gram. Tuan-puan, apabila harga emas ini dah mencatatkan harga tertinggi, itu bermakna signal baru akan bermula. Harga ini akan terus melonjak untuk jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, harga emas ini ada naik dan ada turun. Percaya cakap saya tuan-puan, untuk 4 bulan yang akan datang harga ini akan terus melonjak. Jadi tuan-puan, adakah tuan-puan masih lagi mengharapkan harga turun dan terus turun? Jawapan saya, jangan tunggu harga turun sebab harga tidak akan turun mendadak. Jadi tuan-puan, pada mereka yang masih lagi belum bermula membuatkan simpanan emas, klik link bio untuk bermula. Kepada mereka yang dah bermula konsisten menabung, kerana harga ini akan terus meningkat untuk jangka masa panjang. Dijangkakan RM1 gram RM700 itu akan dicapai pada tahun 2026 ini. Jadi tuan-puan, jangan bertambah, mulakan sekarang, konsisten, fokus pada pertambahan gram emas, kerana untuk jangka masa panjang harga emas ini akan terus meningkat.